Baik, kita pergi kepada al-fawaid. Cukuplah tafsir panjang dah tu. Al-faidatul ula, wadrib lahum masalan rajulaini. Allah Ta'ala buat bandingan dua orang laki-laki. Seorangnya kaya, ada kebun, dia seorangnya biasa mukmin tapi tak ada kata kaya. Jadi Allah Ta'ala buat di sini, Allah Ta'ala tak sebut nama siapa laki-laki tu. Ubhima. Tuhan tak kata siapa. Pengkaji cari. Tak. Kata orang Mekah lah tadi, nama apa dah? Kabilah apa tadi? Al-Makhzum. Ada kata Bani Israel. Tak jumpa letih kalau kita duk cari kok orang ni. Kalau cari pengalaman, cari ibrah, kita tenang. Sebab Quran itu untuk ibrah. Ubhima fi qawlihi ja'alna li ahli jannatain ayyur rajulaini. Hok mana jat mana? Yang pentingnya hok sombong ni al-kafir, kafir, asyakku fil ba'thi. Hok ragu dengan kiamat, tak percaya dia kepada kiamat. Itu satu. Tua dia pun mubham, tak tahu siapa. Wa abhama ta'ala makanal jannatain. Dua kebun ni mana? Tak tahu juga. Ulama tak ada buat la yata'allaku bi ta'yinihi kabiru faidah. Sebabnya tak ada faedah mana duk cari mana kebun ni. Kita kata okeylah, kita jumpa cari. Mana kebun? Yaman. Tokai dia nama apa? Nama sekian-sekian. Patut faedahnya? Lama dia mati. Tak ada faedah. Maka di sini Allah SWT nak ajar kepada kita para jemaah sekalian, bila kita berdepan dengan cerita-cerita seperti ini, tak usah duk habis masa, tak usah duk rugi tenaga, tak usah duk sibuk sana sini pergi duk cari cerita kita kata tak tahu apa. Tempat kita ni macam-macam juga cerita Melayu. Dah, cerita hantu, han jebak duk mana. Kadang-kadang cari tak jumpa. Di sana ada telaga, di sini ada telaga. Telaga tok ayah tu, telaga tok ayah ni tak ada apa. Mari kita nak puteri itu, puteri Gunung Ledang lah, Sadung. Cerita pelik-pelik. Patut gapo dia faedah. Kita nak ambil faedah tu. Jadi faedah dianya, orang kafir yang sombong akhirnya kebun dia binasa. Tunggulah esok kita pergi. Hari ini baru nak muqaddimah kepada cerita. Dua watak yang berbeza, seorang watak sombong, kaya, seorang lagi watak beriman, tawaduk, tapi memain peranan sebagai penasihat. Jangan tak nasihat. Kita orang jangan kata saya orang miskin, tak boleh cakap. Orang tak Allah Taala beri kepada kita mulut dengan lidah. Allah beri kepada kita kepahaman dan ilmu. Miskin kau kaya, cakap ya tak sudut sombong. Ya kadang orang ni, masyarakat ni sombong. Kalau orang tu lebar tu biasa-biasa tak dengar kata. Dia nak penceramah selebriti dia panggil. Ni hebat ni. Jadi dia pun jadi gitu manusia ni. Dia panggil jadi fenomena dak. Duk cari hak pelik-pelik, tak usah cari hak sahih. Kita kata tak sah. Baik, itu yang pertama. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ayat yang sama lagi, wadrib lahum masalan rajulaini. Maka dalam ayat ini ta'ammal hadhil ayah. Cuba memperhati kepada ayat ni. Ayat yang kita duk baca ni. Ayat yang kita baca, ayat 33, 32, 33 ni. Allah gambarkan bentuk kebun. Bentuk kebun tu. Kiltal jannataini. Ta'ammal hadhil hay'ah. Muperhati, buka minda kepada suasana kebun tu. Fa innal mar'a la yakadu yatakhayyal. Jadi kita kadang-kadang tak nak mikir benda comel ni, tak nak mikir. Jadi kebun, sebab apa Tuhan detailkan cerita kebun sini, pasal apa? Sebab apa dia cerita kebun di sini? Sebab manusia ni di antara salah satu daripada kesukaan orang berkebun.
Ada mati ni dia cerita hak kuda, hak apa pula hayawan pula. Itu cerita lain pula. Jadi naluri manusia ni begitulah. Jannata inabin, dua kebun kurma. Tengah-tengah dia ada kebun inab, anggur. Dua kebun anggur. Tengah dia ada kurma. Lepas tu antara dua kebun tu pula ada pula pokok lain pula, ada sungai pula. Ini satu khayalan nak gambarkan kepada kita betapa orang tu bila Tuhan bagi rezeki nikmat, kadang-kadang nikmat tu lebih daripada yang dia sepatutnya, maka dia mudah jadi sombong, angkuh, takabur. Ingat mulai ni, sudah jadi sombong, angkuh, takabur. Jadi hati-hatilah tuan-tuan, influencer ke, orang TikToker ke, gapo dia jual bedak ke, jual baju ke, jual apa, jangan mudah sombong kita dengan, jangan mudah terpedaya kita dengan pandangan-pandangan yang mempesonakan. Jangan main. Jadi Allah Ta'ala detailkan gambaran ni, nak suruh nampak dalam kepala kita betapa lengkapnya apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada dia. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada yang ketiga pula. Panjang-panjang ke tak ada masa dah. Yang ketiga, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a. Jadi Allah Ta'ala kata dua kebun ni berbuah, mengeluarkan hasil yang baik. Tidak kata kebun saja ada tak buah, tak ada. Tak boleh. Ini keluar hasil yang baik. Walam tazlim minhu syai'a. Tengok, walam tazlim minhu syai'a. Apa makna lam tazlim? Tidak mengurangi sedikit dari hasil itu. Mana hasil itu lengkap sungguh, baja cukup kata orang berapa benda. Jadi at-ta'bir bi kalimat tazlim. Kenapa Tuhan kata tazlim? Walam tazlim minhu syai'a. Tak, kalau kita kata tazlim ni tak kurang, bi makna tangkus wa tamna. Tak kurang, tak ada benda hak terhalang. Lituqabila bainal jannataini wa sahibihima alladhi zalama nafsahu. Sebab tuan dia zalimun li nafsi. Tuan dia tu zalim kepada diri dia sendiri. Zalim tak sedekah, zalim kufur, zalim syirik, zalim angkuh, zalim takabur, tak syukur, wa azdaha wa takabbara. Maka Allah Ta'ala guna sini lam tazlim min syai'a. Aku tak buat zalim apa-apa benda ni. Aku tak kurang kebunmu. Tapi mung tu masalah, tak mau mikir, tak mau dengar kata, tak mau iktibar, nak kafir juga, nak sombong juga. Maka jangan salah Allah apabila kebun dibinasakan nanti. Jadi para jemaah sekalian, sabarlah, kan? Jangan duduk jangan duduk berani-berani lawan Tuhan apabila kita berada dalam suasana yang seperti ini, jangan boleh. Ni kadang-kadang kita takut tengok orang baru nak kaya tu, sombong dah. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat. Tulis yang keempat. Sebelum yang kelima tu ada keempat dulu deh. Yang keempat, dia payah nak cari faedah ni, dia kena ayat ni tu naik. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru. Dalla fi'lul muhawirah. Ini peranan, tulis, peranan pendakwah. Kita miskin ke, kita tak ada pangkat ke, kita tak ada kedudukan ke, kita orang kampung ke, kita orang bandar ke, kita orang apa, mesti memain peranan memberi nasihat. Dalla fi'lul muhawarah ala anna sahibahu qad wa'azahu fil iman. Maknanya sahabat dia ni dah nasihat dah dia. Berimanlah kita, jangan syirik, jangan takabur, jangan sombong. Jadi nasihat kena ada. Tapi bahasa jenis orang keras kepala ni tak dengar kata. Faraja'hu al-kalam bil faqri ali wat tatawul. Dia bukan nak dengar kata, dia makin sombong. You siapa? Dia celek mata, you siapa? Sombak lalu kita, jen, tak ada apa. Awak siapa? Ini sya'nu ahli al-ghatrasah. Sikap orang-orang yang angkuh sombong ni, gitu lah jawapan. Siapa awak?
Oh, tengok orang-orang influencer bila dia buat benda nakal dah. Buat majlis hantu ke, buat majlis tayang body ke, berapa benda ke, bila orang nasihat, awak siapa? Saya bayar zakat saja 1 juta. Dia bangga dengan zakat. Orang tegur peranganmu bukan tegur zakat, tapi sombong, kerah kepala, tak dengar kata. Inilah watak orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kita jangan ambillah iktibar besar-besar daripada perangai-perangai yang buruk seperti ini, jangan main. Yang terakhir, sebagai kesimpulan kepada apa yang kita bincang di sini, para ulama mengatakan bahawa hadza masalun wadih. Ini adalah merupakan satu perbandingan, perumpamaan yang jelas bagi orang mukmin, bagi orang kafir. Atas dunia ni dua ya, mukmin, muwahhid, orang beriman, orang percaya kepada Tuhan, ataupun kafir, syirik, kerah kepala, tak dengar kata. Maka di sini Allah Taala buat bandingan kepada kita supaya sentiasa berhati-hati. Kalau kita orang miskin, kita kena banyak duduk di atas dan sabar di atas ujian Allah Taala, sabar. Kalau kaya, syukur di atas nikmat Allah. Punah dua orang ni sebab apa? Punahnya tuan kebun ni sebab apa? Sebab kufur nikmat, kufur akidah, syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka dua-dua ni alat-alat mekanisme kebinasaan yang Allah sediakan, menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala di atas dunia ini, bahawa orang yang syirik, orang yang angkuh, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kita simpulkan cerita dua orang ni, peranan pendakwah, menegur, memberi nasihat. Jangan tak tegur, jangan kata kita orang miskin, tak boleh tegur. La rubba kalimatin, mungkin jadi satu kalimah je. Kita tegur kan, tersentak dia, astagfirullahalazim, silap saya ni. Nah, ada orang lagi tu, dengan sebab sedikit ucapan kita menyedarkan dia, besar pahala kita dapat. Tapi kadang-kadang kita pergi ampu orang, dia nak insaf dah, kita pergi puji dia pula. Ya you punya ni hebat ni, kemah, lagi sombong dia. Ingat molek, dua kalimah yang berbeza, tapi kesan dia sangat besar. Kalimah yang pertama nasihat, Allah Ta'ala letak dalam syurga, dia pun tak memikir nak pergi syurga dengan kalimah ni. Yang kedua tadi, Allah Ta'ala campak dalam neraka dengan sebab ucapan dia menyebabkan orang itu tak jadi nak bertaubat. Na'udzubillahi minal khuzlan. Maka disinilah kita tahu bahawa Allah Ta'ala beri kepada kita sifat yang syukur dan sabar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam minas sabirin. Allahumma ja'alna minas sabirin wa minas syakirin.